Okey, untuk cili kicap dia, cili kicap sambal esok ayam, kita ada cili padi, kita ada bawang putih. Bawang goreng kita goreng dulu. Bawang merah ni kita goreng dulu bagi garing. Lepas tu nanti kita masukkan sekali dekat dalam ni. Kita chopkan dia. Jangan lupa ada nak kena perah limau je lagi. Alah, limau ni limau. Okey, bawang goreng. Bawang goreng ni, ya Allah. Kalau orang minta boleh bergaduh. Padahal kita nak hiris-hiris dia. Okey, cukup. Baik. Dalam piring. Dia renyah ya. Bila kita dah chopkan, kita nak kena masak pula dia. Tapi tak ada minyak tau. Ni tadi bekas kat Kak goreng bawang. Payah juga. Okey. Satu tangan ya, satu tangan. Sayang sampai mati. Okey, kita masukkan sup dia. Alright. Letakkan kicap manis. Telajak. Api kecil je tau. Tapi kita nak masak dia lama. Oh, tak cukup hitam lagi. Habis! Kicap habis! Rumah ni apa pun dah habis lah. Nak kena pergi buat lah yang 100 tu. Yang kerajaan bagi 100 tu. Walaupun kita dengar macam alah 100 je. Tapi sebenarnya dia sangat berguna jugalah Boleh lah dapat kicap. Dapat tepung. Okey, kita nak juga letakkan. Sebab dia ni memang pedas menyengit. Boleh juga korang campur je. Apa-apa kicap pun tak apa. Cuma jangan kicap pekat yang macam ni. Ni. Kicap pekat macam ni tak payah. Sebab dia ada rasa pahit-pahit sikit kan. Lepas tu kita letakkan gula sikit. Ujung-ujung sudu. Kita bukan nak bagi dia manis. Tapi kita nak bagi dia balance rasa dia. Okay, siap lah. Perahkan limau nipis ataupun lemon sikit. Siap.